Mahkamah Persekutuan menetapkan 11 dan 12 Disember ini bagi mendengar rayuan pendakwaan terhadap pembebasan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman daripada sabitan dan hukuman berkaitan penyelewengan dana armada. Ahli Parlimen Muar itu dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Rayuan daripada sabitan dan hukuman penjara 7 tahun 2 sebatan dan denda RM10 juta atas kesalahan pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram membabitkan dana berkenaan. Pengarah kanan Bahagian Perundangan dan Pendakwaan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Wan Shahrudin Wan Ladin memberitahu rayuan akhir itu akan didengar selama 2 hari manakala pihak-pihak perlu memfailkan hujahan sebelum 26 November ini. Mahkamah turut menetapkan pengurusan kes pada 27 November sebelum rayuan didengar. Pada sesi yang dijalankan secara dalam talian, Wan Shahrudin mewakili pihak pendakwaan manakala peguam-peguam Datuk Hisham Teh Potek dan Law Wee Look mewakili Syed Saddiq. Pihak pendakwaan memfailkan petisyen pada 22 September lalu dengan menggariskan 28 alasan mengapa Mahkamah Rayuan tidak sepatutnya membebaskan Ahli Parlimen Muar itu daripada keempat-empat pertuduhan yang dihadapinya. Menurut petisyen tersebut, panel berkenaan terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila mengambil pendekatan yang salah ketika menilai keterangan saksi-saksi pendakwaan dalam kes itu. Pendakwaan berpendirian Mahkamah Rayuan terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila membuat tuduhan liar bahawa pihaknya memberikan tekanan kepada seorang saksi dalam kes rasuah, salah guna harta dan pengubahan wang haram melibatkan Syed Saddiq.